Ada jual apa kat sini? Dekat sini kita ada specialty, kita jual mi kari. Mi kari. Mi kari. Resepi mana ni? Resepi. Ah. Resepi mak saya lah. Okay. Utara lah? Utara. Alright, boleh tak bagi satu Nak mi satu kari? Mi kari makan. Alright. Okey, sekejap Okay. Mi kari satu. Okay, mi dah kilo lah? Ni dah kita kilo dah lah. celur. Alright. Okey. Ni kita berkuah pula. Kuah. Dalam tu ada apa tak? Yang ni kita ada ayam, isi ayam, lepas tu kita letak tahu lah. Kuah ada pedas tak? Sederhana lah, tak pedas Budak boleh makan sangat. Budak boleh makan. Ya. Meja kat sini pukul berapa tak? Sampai pukul berapa? Ha. Kita berniaga sini daripada lepas asar. Pukul 5 macam tu. Dalam pukul 12 kita pukul 1 kita tutup lah. Telur separuh lah? Telur separuh. Limau, Okay. kasturi. Okay. So, kita letak toge segar kat sini. Okey. Okey, dia botol-botol. Specialty sikit kat sini Right. kita ada sambal kerang. Ni special kat sini lah. Okey. Sambal Special kat sini kerang. sambal kerang. Okey. Okey, dah siap. Ni dah siap kan ni? Dah siap. Kalau macam ni apa tak? Yang ni buat macam ni RM7 lagi. Kat mana nak dapatkan mi kari ni? Okey, kalau korang nak dapatkan mi kari yang sedap macam ni, korang kena datang dekat tu. Warung Kopi Lempeng Tua, Sungai Tua, Batu Ke. Dia ada apa? Cuti hari Selasa. Selasa je. Okey, so mana kata kat sini pun ada lempeng lah. Lempeng pun ada. Lempeng macam-macam lempeng ada. Kita ada lempeng biasa, lempeng pisang, lempeng kelapa. Kita ada goreng-goreng. Kita ada sate. Macam-macam lah kat sini. Macam-macam. Makan lu kan Jemput. Alright.